Assalamualaikum. Jadi video kali ni saya nak ajar macam mana cara buat thumbnail YouTube menggunakan Canva dan juga dapatkan idea daripada AI lah. Okay. So sekarang ni kita tengok dekat sini saya dah ada buat satu video which is okay. Dekat sini saya ada satu video nak upload dekat YouTube. So saya akan pergi dekat YouTube. Okay, dekat sini saya akan pergi ke YouTube Studio untuk upload. Okay. So nampak saya punya ni. So ini saya pakai Canva sahaja. So sangat senang macam mana nak pakai Canva. Video yang kita nak upload tadi tu ada dekat si okay, so ini adalah video yang aku nak upload. Kemudian kita akan pilih kononnya lah kan. So, kita jangan ambil title, jangan ambil video language, education reuse. Okay. So kat sini video ni aku tak ada thumbnail lagi. So macam mana cara aku buat thumbnail? Okay, so kat sini adalah contoh-contoh lah. Tapi so jom kita try start daripada awal. Ni kat sini create. Kemudian kita tekan YouTube thumbnail search. Okay, so dia akan keluar macam ni tau. Size dia. Size. Dekat bahagian size ni ada design sebelah sini. Okay, so bila tekan design kat sini korang akan nampak banyak sangat template-template yang bagus untuk tiru. Kita ambil tiru basi. Kita tak boleh tiru, takkan kita nak ambil dia punya ni. Tapi kita boleh tiru basi. So kita try lah buat AI education. Sebab video tu pasal AI education. So jom kita tengok macam apa yang paling outstanding. So cara dia adalah kita scroll macam ni. Kita tengok mana yang paling menangkap mata kita. Dekat sini. Okay. So nampak tak? Okay. Ataupun yang ni nampak. Saya rasa ni lagi menarik lah. Okay, senang nampak. Okay. So kat sini ada muka terkejut yang kita boleh ikut. So macam mana kita nak buat muka terkejut kita? Simple saja, kita pergi dekat Gemini. Okay, so dekat Gemini ni kita boleh minta dia generate kita punya gambar. So kita create new chat, kita tekan upload file. Kat sini kita pilih gambar kita. Mana gambar saya yang okey sikit. Okay, so saya try gambar ni lah. Okay, so buatkan gambar formal untuk dia ni. Ataupun edit gambar ni jadi formal photoshoot. So kita tengok macam mana hasil yang dia keluarkan daripada kita punya gambar saya ni. Okay, so kita tunggu sekejap dia proses. Saya pakai Gemini. So Gemini ni dia ada juga untuk create image, untuk create video, buat deep research. Sama je macam ChatGPT sebenarnya. Tapi saya lebih selesa pakai Gemini ni sebab dia punya Nano Banana Pro tu memang menarik. Pak Sur kat sini kita dapat dia buat muka lekeh lah, lebih kurang sama lah kan. Okay, tapi saya nak dia turn it ataupun make it looks like he is in shock. His hand on head. Like very shock. Tak apalah, broken English pun tak apa. Yang penting dia faham. So kita tengok sekejap lagi dia buat macam mana muka kita tu terkejut. Sebab kita nak ambil letak dekat dalam Canva sekejap lagi. So bila mana kita dah dapat gambar ni, kita boleh pergi dekat Canva. Kita save dulu, sekejap tunggu. Okay, show thinking on banana. Oi, terkejut sangat dia ni. Tapi buruk sikit lah muka saya jadinya. Tapi tak apa. Okay je. So kita dah save gambar tadi kan. Okay, kita pun pergi tekan dekat upload. Okay, tekan dekat upload, download. Okay, belum keluar lagi. So kita tunggu, kita pergi balik dekat bahagian
Ni, okay. So ni dah ada gambarnya. Okay, so ngam. Kita pun pergi dekat sini. Tekan upload. Kita tengok gambar ni. Kita tarik, kita pergi letak sini. Bila kita tarik pergi dekat situ, dia akan auto remove background. Sebab gambar yang sebelumnya tu, gambar yang remove background. So, tanpa saya edit sangat-sangat apa kat sini pun dah cantik. So, apa yang kita nak tulis dekat sini? Okay. Cara yang saya buat, kita tekan snipping tools. Okay, ni kalau kita tak nak fikir lah kan. Okay, betul-betul nak pakai AI kan. Okay, so kita pergi dekat AI. Kita upload gambar. Aku nak post video. Tajuk video. Video apa? Video aku guna AI untuk apa? Dapatkan idea content YouTube complete. Post video cara aku guna AI untuk dapatkan idea content YouTube complete. Siap poster, siap poster, siap skrip, siap apa? Okay, infografik poster lah kan aku buat. Okay, kemudian siap skrip. Tajuk video settle dalam 10 minit je. So, apa aku nak tulis dalam thumbnail ni dan apa tajuk video aku patut buat? Malaysia, supaya dia tak tersalah buat. Kang tak bagi tahu kan nanti serabut pula. So berapa saat je tadi kita ambil masa? Sekejap je kan. So dah nak siap dah. Jadi bila dia sedang dapatkan idea ni, kita tengok kat sini pun, oh dah almost siap dah. Okay, kat sini kita nampak tajuk video, lepas tu text thumbnail. Okay, 10 minit siap semua, nampak? Option 2, idea content. 10 minit siap semua. Okay, aku rasa nak ambil yang ni. Lepas tu kita pergi je lah dekat sini. Okay, tak caca-caca. Kat situ nampak teliti sikit kan. 10 minit siap semua. So nampak agak clickbait kat sini. Settle. 10 minit siap semua bagi nampak teli. Tap. Okay, so settle dah satu. Sekejap ke tak sekejap, 10 minit juga. Video tutorial ni pun 10 minit. So yang ni memang okay, settle. Okay, so saya nak buat macam tu. Siap, so jom kita save. Kita download. Dan kita boleh pergi dekat kita punya YouTube. Kita boleh upload file. Tekan dekat download. Oh, baru siap download, sorry. Tekan balik lagi semula. Okay, so kita dah ada thumbnail. Jadi kita tekan teach to learn. Okay, kat sini description video. Okay, jom aku buat description video guna AI jugalah. Description nak tulis apa? Okay, bagi dia fikirkan untuk kita. So siap kita punya description. Kat sini dia tunjuk cara dia berfikir. Nampak? Kalau korang nak study macam mana dia berfikir atas korang punya prompt tu, korang boleh tengok kat sini lah. Nampak? Step by step dia fikir.
Tutup ni sebab panjang sangat. Kalau nak baca lah baru tekan. So kat sini terus keluar hasil dia lah daripada apa yang dia fikir tadi tu. So korang boleh tengok dekat sini apa hasil dia. Okay. Description. Okay, apa yang cover dalam video ni, jangan lupa subscribe, link AI yang aku guna. Okay, mantap. Ni untuk monetization lah kan. Okay, so jom aku ambil je dia punya description, copy, bagi dekat sini. Okay. So, link AI yang aku guna ni, mungkin aku akan letak link apa dan post. Okay, add subtitle, import to end screen macam biasa. Yang ni macam biasa. Macam ni macam biasa. Playlist, teach to learn. Best for viewer, most recent upload. Okay, save. Okay, next. Settle upload video. Set Premiere. Saya suka post terus je. Okay, so itu video. So kalau anda nak belajar secara basic AI, ada dalam playlist saya Teach to Learn. Saya buat untuk saya mengajar sambil belajar. Dan saya ada servis untuk buatkan chatbot AI juga. Dan saya juga ada servis untuk run ads. Kalau anda nak run Facebook ads, saya boleh tolong runkan. Seterusnya saya boleh buatkan chatbot untuk closing sales produk anda. So tak perlu pakai tim sale. Chatbot tak perlu cuti, tak perlu tidur, tak perlu gaji, tak perlu bonus, apa semua. Dia akan buat kerja 24 jam, reply chat customer dan convince dia sampai dia beli. Auto follow up lengkap saya boleh susun untuk buat. So siapa yang berminat boleh roger saya. Dan paling penting, siapa nak bina passive income dengan Tone Wow, ada complete A to Z juga. Passive income, passive business, complete the whole ecosystem. Memang one of the best business yang saya boleh recommend. So tengoklah video lain kalau nak tahu pasal passive income tu kan. So terima kasih. Assalamualaikum.